So let's go next. Kita buat pintu. Pintu ke lantai. Pintu dulu lah. Pintu dulu. So kita pergi ke arah lantai. So door. So dah ada pintu kat sini. So pintu dia dah letak macam schedule. Dia ada P1, P2 dan P3. Okay. So di manakah jadual pintunya? Kita tengok. Disclaimer satu lagi, drawing ni saya tak boleh bagilah. Ini confidential. Saya guna ni just untuk tujuan pembelajaran. Okay. You all boleh tengok lah tutorial ni praktik lah buat you punya rumah sendiri apa kan. Okay. And then so jenis P1, P2, P3. P1 size dia 900 kan. Tinggi standard lah. Semua tinggi 2100. Beza dia lebar dia. Ni 900. Ni pun 900. Tapi dia lain lah kan. Pintu dia lain. Dia punya jenis pintu lain lah. Ni pintu kayu keras. Ni pintu rata papan. Macam tu lah kan. Dia lain bahan lah kan. Okay. So ada 3 jenis lah pintu kan. P1, P2, P3. Okay. So pergi ke architecture. Okay. Pergi ke arah lantai. Floor plan arah lantai. Okay. Pergi ke architecture. Dia ada door kat sini. Door. Boleh klik pada door. Okay. Dia dah ada kat sini. Kalau nak pilihan lain, boleh klik pada load family. Okay. US. English lah kan. Folder English. Okay. Dia folder English. Ni download lah kan. Kena download lah. You pergi dekat website. You download family. Type je Revit family 2000. Ikut version lah. Macam saya 2023. Download lah. Dalam tu ada. Download install lah. Dah. Okay. So saya pergi dekat door sini. Pergi. Okay. Nak ambil mana ni? Kita ambil resident lah kan. Residential. Folder residential. So boleh tengok lah jenis pintu. P1 ni actually pintu luar sebenarnya kan. P1 pintu luar. Sekejap. Okay. P1 ni pintu luar. Pintu luar P1. Kan. Pintu dalam semua P2. Tandas P3. Simple. So kita ambil ada tak? Ni interior kan? Exterior. Ni exterior. Tak apa kita ambil je lah interior kan. Interior. For example pintu luar. For example pintu luar pakai ni lah. 2 panel wood kan contoh. Kita ambil lah 2 panel wood. Open. Saiz 2100 kali 900 kan. Mana dah? Okay. Ni pintu luar lah kan. Pintu luar dia ada kat mana? Ada kat sini dan sini. So ada satu kat sini. Pintu luar dia. Dia menghadap ke dalam So tolak anak panah tu ke dalam. Tekan space bar untuk rotate daun ni kan. Okay. Klik lah. Dia mesti belah dalam kan. Ni pintu belakang ni dia keluar belah luar. Bukaan dia keluar. So belakang ni kat sini pintu dia kan. Space bar. Okay. Tak sini lah. Mengalir keluar Tolak anak panah tu keluar dinding tu. Klik Okay, skip. Ni pintu luar kan. Okay, save. Kalau pintu dalam, kita ambil lah pintu lain. So, architecture, door. Kita load lah family kan. Load family. Kita ambil. Dalam dia pakai ni lah, one panel kan. M-dot interior single one panel lah, open. Kita ambil lah saiz 2100 kali 900 kan. Okay je. Taklah kat belah dalam pintu. Pintu dalam, dia ada kat situ. Kat ketiga-tiga bilik tu. Dia ada kat bilik sini. Letaklah sini. Ni kat sini.
Besar lah pintu dia. Okey. Okey. Besar. Ni dia macam kelas ni. Kan? Kita dah boleh letak je lah kan. Dia letak ni. Dia konflik. Dia masuk, dia boleh insert tapi dia konflik. Dia konflik dengan dinding tu kan. Depend lah. Maybe lah, mungkin lah kan. Mungkin kita adjust je. Grid line ni saya klik kat A1 ni. Saya letak lah 1100 contoh. Saya klik kat nombor tu letak 1100. Contoh lah kan. Escape. Bagi ada ruang sikit lah pintu ni. Adalah ruang sikit pintu ni kan. Adjust sikit. Klik. Tekan arrow ke kanan. Adjust sikit kan. Boleh lah. Boleh lah kan. Oh, dia konflik dengan dinding tu pula. Dia start masuk nampak tu. Konflik. Luar sikit lah. Sini cukup. Dah. Boleh lah tu. Okay. Lepas tu ni. Sini. Okay, dah. Ni dengan sini. Sini. Oh, dia kat sini. Dia masuk belah sini. Architecture, door. Single one panel wood. Letaklah sini kan. Tekan space bar lah untuk tukar dia punya daun pintu tu. Sikit. Alright. Kita tengok kat 3D. Pintu dia. Tu pintu dia. Pintu tandas. Dia pakai lain. Dia pakai saiz 750. 2100 kali 750. Architecture, door. Load family. So, pergi ke door. Interior. Wah, sama jugalah. One panel wood kan. Tapi dia pakai yang saiz kecil kan. Open. Open. Saiz kecil lah. Kita ambil 2100 kali 750. Ni dia. Okay. So, kat sini dah ada lah kan. 2100 kali 750. Atau ni lah cara lain edit type. You boleh ubah size kat sini. Duplicate, letak nama, ubah size kat sini kan. So, okay, sikit. Cancel. So, kita pakai di size 2100 kali 750. Saya letaklah kat sini. Satu pintu kat sini. Satu pintu kat sini lah. Tekan space bar. Okay. Skip. Selesai. Selesailah pintu. Boleh tengok kat 3D pintu dia. So, semua bilik dah ada pintu lah. Ni pintu luar. Dia double panel. Dua panel. Pintu dalam, satu panel. Pintu tandas dia kecil lah. Klik nampak tu size dia.